Itu saja. Doktor tadi menggambarkan bagaimana di Malaysia mungkin bagi setengah pihak dia menganggap Islam tu kaku macam doktor sebut tadi. Dia hanya rigid, dia sempit pada satu dimensi saja. Tidak menggunakan atau kembali kepada Islam yang asal, yang lebih sejagat, yang lebih boleh menyentuh dan memimpin soal duniawi, soal madiah. Apa yang menyebabkan kesempitan perspektif ramai orang Malaysia, orang Muslim di Malaysia terhadap Islam itu sendiri tidak mencapai potensi yang sepatutnya? Kenapa orang balik pada Islam? Balik pada agama? Pasal ada banyak sebab. Patutnya manusia balik pada agama simple. Kerana dia balik pada Allah. Dan dia balik kepada, kan dia nak pastikan dia selamat di akhirat. Itu dia punya tajuk besar kita. Semua kita, kalau kita tak fikirkan akhirat, lebih baik manusia tak payah beragama. Dia akan bebas je hidup di dunia ni. Kerana dia fikir tentang akhirat.